Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Abel Gak, dan di sebelah saya ni, Abel Spek, OM, di dalam show Sembang OM. Okay. So, show ni sembang santai yang mana kita akan berbual, bercakap secara spontan sahaja tentang dunia cimata. Which is kita tak pernah jumpa lagi lah kot orang buat sembang santai pasal cimata ni. So harap-harap dengan program yang kita buat ni bolehlah berkongsi maklumat-maklumat secara ilmiah kepada penonton-penonton di sana. Boleh kita? Apa sebab? Boleh. Kita on je sebab kita pasal kita ni sembang-sembang santai kata kan. Ni tak ada yang tajuk yang spesifik untuk hari ni. Maknanya hari ni Abel Gak akan tanya Abel Spek akan tanya Abel Gak. Gitu. Sepanjang kita berbual ni mungkinlah ada sedikit-sedikit elemen-elemen isu semasa ke apa ke yang kami akan ulas lah secara spontan sahaja. Yang mana penonton tengok tu kalau nak tanya anda boleh tinggalkan persoalan anda di ruangan komen. Okey, baik. Okey, so kita proceed soalan pertama lah. Soalan pertama saya ni adalah untuk Abel Spek. Abel Spek ni dia ada akaun TT dia sendiri, yang mana dia buat konten lah. So saya tengok dalam video tu, kebanyakan video tu semuanya Abel Spek pakai cermin mata hitam. Kadang-kadang cermin mata tu macam melepak kat depan begini. Macam owning dapur pun ada. Click on. Oh, click on lah. Okey, saya nak tanya sikit. Saya ni orang Rabun, power saya 500. Dan halangan dia adalah bila saya nak bergaya macam orang lain, nak pakai spek hitam, tak boleh sebab saya ada power. So, apa kata Abel Spek? Macam mana nak tolong orang-orang yang macam saya ni? Okey, sebenarnya Abel banyaklah ada customer yang ada rabun jauh lah, rabun jauh, rabun dekat. Dia kata saya tak boleh nak pakai spek hitam. Sebabnya spek hitam biasa dia beli kat kedai ni tak ada power. Ya, betul. Sebenarnya, yelah betul. Dekat kedai kat luar sana, biasa dia jual spek untuk bergaya sahaja. Jadi untuk orang-orang yang rabun sebenarnya, boleh datang ke kedai spek dan kita boleh custom. Custom ni banyak jenis. Korang nak yang macam mana? Nak yang jenis auto tukar gelap ataupun nak yang jenis kekal? Kalau auto tukar gelap tu, macam korang tahulah, dia jenis photograph ataupun cermin panas gelap. Biasa orang kenal lah. Dan satu lagi jenis yang tinted. Kalau jenis yang tinted ni, tinted tu yang lawa tu. Tinted yang lawa. Dia boleh buat macam-macam. Dia boleh buat yang mirror punya coating. Macam sunglass yang korang pakai yang mahal tu, dekat depan nampak color macam kita boleh menilik dengan cermin lah. Tapi dekat belakang kita nampak macam warna hijau, warna biru pun ada. Tapi kalau korang nak yang jenis tinted biasa pun boleh, tak ada masalah. Tinted yang orang kata tak ada. Dia tinted ni banyak jenis. Korang nak yang tinted kosong, tinted yang ada perlindungan UV, tinted yang macam mana lagi? Tinted yang polarized. Kalau saya nak buat tinted macam yang abang pakai ni boleh lah? Atas warna biru, bawah warna pink? Boleh. Ni kita panggil two tone. Tapi yang abang pakai punya ni dia jenis yang click on. Abang boleh buka ni. Boleh buka. Boleh buka macam ni. Maknanya kalau yang jenis macam ni, kat sini kita masuk je power. Dekat sini dia ada yang apa? Yang gelap lah. Maknanya kalau korang jenis yang rabun nak bawa kereta petang-petang, pakai je benda ni. Bila dah malam tu, buka je lah. Dia sama je lah macam konsep yang saya buat sama ni. Saya beli spek hitam, bukan belilah, memang ambil lah kat kedai sendiri kan. So saya pakai spek hitam tu, cuma kat mata tu saya pakai contact lens. Tapi masalah contact lens ni dia tak boleh nak cover power silau. Bila tak boleh cover power silau, bila kita pakai contact lens, lepas tu kita pakai spek hitam, pandangan kita tu masih lagi kabur lah, tak sharp kan. Kalau pakai buat macam click on ni mungkin sharp lah kot boleh, sebabnya kita click on ni sebab macam Abel bakar ni dekat power macam tadi yang ni kita boleh letak custom. Kita letak power berapa, rabun jauh letak, rabun silau boleh. Kat sini dia tak ada. Jadi kita masuk je sebab sini dia dah ada. Masuk je terus kat sini. Jadi tak ada masalah lah yang tu. Macam Abel Gak kata tadi pakai contact lens. Contact lens masalah dia silau lah. Silau contact lens ni dia tak cover, ada tapi kena buat tempahan yang special order. Lepas tu harga pun lebih kurang spek mata je. Jadi dua kali kena beli. Contact lens mahal, spek hitam pula mahal. Jadi kalau datang ke kedai spek, kita boleh custom. Banyakkannya orang yang tak tahu. Nak pakai spek mata hitam kena beli. Yelah, contoh orang yang suka yang branded, Ray-Ban dia jual sunglass. Tapi power tak ada. Tapi kita datang ke kedai spek, tak kira lah beli dekat kedai OM ke ataupun beli dekat mana-mana market, kita boleh buat. Kita boleh custom. Ikut contohlah Ray-Ban yang korang pakai tu jenis color yang dua tone macam ni. Korang nak dua tone macam ni juga, sama sebiji. Boleh. Kita buat, kita send dekat kita punya kilang, dia follow je. Follow as sample. Macam tu. Okay, alright. Tadi Abel Spek ada cakap pasal harga lah kan. Kalau buat contact lens dulu yang set dengan silau, costing pula. Macam buat mata terus kan. Jadi soalan dia nak tanya, berapakah anggaran kos untuk orang yang let's say lah power 100-200 lah nak buat cermin mata
sunglasses siap dengan power. Berapakah harga untuk cermin tu? Anggaran lah. Anggaran ni sebab dia banyak-banyak, orang kata apa, tinted ni banyak jenis. Jadi abang boleh anggarkan dia punya cost tu bawah 500 pun dah boleh dapat. Bergantung kita punya, macam orang kata tadi lah, kalau nak jenis yang mirror ke apa semua tu, yang tu mahal lah sikit. Tapi kalau nak yang basic hitam lah, basic hitam kalau lebih kurang macam tadi 500 ke bawah boleh, 500 300 boleh. Boleh buat lah. Sebab habis sendiri pun ada spek yang tinted buat sendiri, tinted yang biasa saja. Sikit je. Mana sebut tadi 300 ringgit tu boleh dapat dah lah. Boleh dapat dah dengan power sekali, dengan silau sekali, janji power jangan lebih 400, silau jangan lebih 200 lah. Sebab itu adalah orang kata dia standard stock, yang mana-mana kedai cermin mata buat harga standard stock 400 200 ni harga sama je. Gitu. Okay, alright. So rasanya lepas ni yang tengok video ni, yang power yang pakai spek tu, saya rasa tak sepatutnya menjadi halangan lah untuk korang nak bergaya. Sebab nak buat cermin mata hitam yang siap dengan power bukan susah pun. Datang je ke OM, kami settle. Alright. Jadi tak ada masalah untuk orang rabun yang nak bergaya, tak ada masalah. Okay, clear. Boleh try? Okay.